wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala izinkan kepada kita pada petang ini sekali lagi dapat bertemu, dan sekali lagi Allah Taala memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita melalui surah Ibrahim, surah yang ke-14, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-11. Okey, kita akan sambung pada ayat yang ke-11. Baik. Setelah perbincangan kita yang lalu, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan tentang para rasul yang diutuskan oleh Allah berhadapan dengan umatnya, kaumnya, yang mana mereka menafikan, meragui ketuhanan. Lalu setiap para nabi itu telah mendatangkan bukti dan juga telah mendatangkan hujah. Yang ini kita telah lihatlah pada ayat nombor 10. Dan seperti mana yang disebut oleh para ulama tafsir, ketika mana pada ayat 10 itu qalat rusuluhum afillahi syak, maka di situ dibahaskan kepada dua bentuk. Pertama adalah merujuk kepada persoalan apakah mereka meragui syak kepada Allah itu sebagai Tuhan, merujuk kepada betul ke Tuhan ini wujud. Dan tafsiran yang kedua, apakah benar Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Dan ini pun telah kita bahaskanlah berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10. Jadi setelah mereka datangkan keraguan dari sudut ketuhanan, lalu Allah Ta'ala rakamkan juga mereka datangkan sekali lagi keraguan dari sudut keimanan dan kepada kerasulan. Sebab untuk menafikan tidak wujudnya Allah, menafikan ketuhanan itu adalah Allah, itu adalah perkara yang sangat mustahil dan sukar. Sebab perkara-perkara kebenaran ini adalah perkara yang jelas. Dia adalah perkara yang tuntas, yang kalau dibuktikan itu, ia lebih mudah diimani, diterima berbanding daripada orang yang menafikan wujudnya Tuhan. Sebab itu saya sebutkan dahulu, mengiyakan kewujudan Allah itu lebih mudah daripada menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah didatangkan hujah tentang ketuhanan, mereka timbulkan lagi satu keraguan, iaitu mereka menyebutkan in antum illa basyarum mithluna. Disebutkan kepada para rasul, sesungguhnya kamu wahai para rasul, kamu itu tidak lain dan tidak bukan adalah basyar mithluna, seperti adalah manusia seperti kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Dan mereka menuduh setiap para rasul itu berkehendak untuk menghalangi mereka daripada menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Maka mereka meminta kepada para rasul itu, fa'tuna bisultanin mubin, datang kepada kami tanda-tanda yang jelas. Buktikanlah yang kamu itu adalah rasul. Okey, baik. Itu telah kita bahaslah pada pertemuan yang lalu, dan hari ini kita akan tengok pada ayat yang ke-11. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, qalat lahum rusuluhum. Maka bila orang-orang musyrikin menolak kenabian yang dibawa oleh setiap para rasul Allah ni, maka para rasul akan jawab, inna nahnu illa basyarum mithlukum. Setiap para nabi ni tak pernah ada yang mengaku kami ni bukan manusia, tak ada. Kami ni para malaikat, tak ada. Tidak. Bahkan setiap para rasul itu mengakui sesungguhnya kami ini adalah
basyarum mithluna, adalah manusia seperti kamu juga. Kamu makan, kami pun makan. Kamu bernikah, kami pun bernikah. Kamu ke pasar, kami pun ke pasar. Kamu menjalani kehidupan sebagai manusiawi, kami pun hidup sebagai manusiawi. Tak dinafikan. Tak dinafikan. Lalu para nabi ini memberikan penjelasan. Walakinnallah, akan tetapi Allah Ta'ala itu yamunnu ala man yasha'u min ibadih, mengurniakan kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada kalangan hamba-Nya. Di sini para ulama, Al-Imam Qurtubi, siapa lagi? Al-Baghawi dan yang lain-lain menyebutkan yamunnu, yang Allah Ta'ala berikan ini, yang Allah Ta'ala kurniakan ini adalah an-nubuwah. Disebutkan yamunnu tu adalah artinya nubuwah. Allah Ta'ala memilih para rasul itu semuanya daripada kalangan manusia. Yang membezakan iaitu Allah Ta'ala berikan an-nubuwah, kenabian. Ada kalangan juga ulama tafsir kata Allah Ta'ala memberikan hidayah, Allah Ta'ala memberikan hikmah, Allah Ta'ala memberikan apa lagi, taufik dan segala macam lah. Menunjukkan memang para nabi itu kalangan manusia, tetapi Allah Ta'ala pilih siapa yang dikehendaki dengan melimpahkan kurniaan-kurniaannya kepada manusia-manusia tersebutlah. Dan kita telah sebutkan kenapa Allah Ta'ala pilih para rasul itu daripada kalangan manusia adalah untuk menafikan ataupun menolak hujah daripada kalangan orang-orang musyrik nanti yang mengatakan macam mana kami nak beriman, macam mana kami nak mengikuti para rasul ni, sedangkan para rasul itu tak seperti kami. Para rasul itu malaikat, mereka tak makan, kami ni makan. Mereka tak ada hawa nafsu, kami ni hawa nafsu. Jadi Allah Ta'ala tahu manusia akan datang dengan alasan-alasan. Jadi Allah Ta'ala jadikan para rasul itu adalah daripada kalangan manusia. Bahkan tujuan yang lebih utama lagi adalah untuk ditiru, untuk diteladani, untuk diikuti para nabi tersebut. Sebab itulah para nabi itu dijadikan daripada kalangan para manusia. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kata para nabi ini, dan kami ini tidak boleh nak memberikan tanda-tanda mukjizat. Kami ini tak boleh nak datangkan tanda-tanda mukjizat illa, melainkan biiznillah, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini pun kita pernah bahas, tak silap saya, pada surah Ar-Ra'd dahulu. Kenapa Allah Ta'ala ni tidak mengurniakan setiap kali permintaan kaum ni mukjizat-mukjizat Allah Ta'ala tunaikan? Tak semua. Ada yang Allah Ta'ala berikan, ada yang Allah Ta'ala tidak berikan. Tapi yang saya sebutkan dahulu adalah kerana manusia ni dia bukan hanya semata-mata dia kena lihat baru dia imani. Tak semestinya. Sebab kita dah tengok dah macam-macam pattern yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Kalau manusia itu degil, dia tetap akan berdegil. Walaupun para nabi itu di hadapan mereka. Walaupun contohnya macam Nabi SAW telah membelah bulan di hadapan mereka, mereka tetap degil. Kalau dia kata tak nak, dia tetap tak nak. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak meraihkan, tak memenuhi. Kamu minta aja, kita nak tunjukkan juga. Tak. Ada sebahagian yang Allah Ta'ala berikan, ada sebahagian yang Allah Ta'ala tidak berikan. Kerana Allah nak tunjukkan kepada kita, sifat manusiawi ni, dia imani apa yang dia percaya. Walaupun dia tak menyaksikan depan mata dia. Semisal macam kita sendirilah. Walaupun kita tak pernah melihat baginda Nabi SAW, tapi keimanan kita kepada baginda Nabi ni sangat-sangat dalam. Kecintaan kita kepada Nabi ni sangat-sangat dalam. Walaupun kita tak nampak di depan mata kita. Tapi itulah yang namanya keimanan. Manusia ni dia tak berhajat untuk melihat semua benda mukjizat. Tak berhajat. Tapi perkara tu kalau dia percaya, dia terima, dia automatik dia akan imani. Jadi sebab itu para nabi ni mengatakan kepada orang-orang musyrikin, kami ni
Tidaklah memberikan kepadamu, tak ada kuasa nak tunjukkan kepada kamu mukjizat-mukjizat kami melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi tidak menjadi satu beban kepada para rasul tu semua permintaan semua perlu dibuktikan, tak perlu. Tak perlu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan yang demikian itu kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman berserah diri. Meletakkan para nabi ini meletakkan kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kalimah tawakal dekat sini? Sebab tawakal ini adalah hasil daripada keimanan. Dia adalah hasil daripada hidayah. Bila manusia ni dapat hidayah daripada Allah, lalu daripada hidayah itu terbitnya iman, automatik manusia akan meletakkan kebergantungan dirinya 100% kepada Allah. Automatik. Jadi perkataan tawakal ni dia bukan sekadar tawakal tak. Tawakal itu adalah hasil dan kesan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah kan. Sekarang ni kita berada di contohlah di zaman krisis, di era krisis yang kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Kita tak tahu. Benda yang mendatang ni kita tak tahu. Jadi manusia ni kerana dia tak tahu benda yang bakal mendatang di hadapan ni, manusia akan meletakkan kebergantungan kepada sesuatu yang dia percaya. Sebab itu kita boleh tengok pada setiap benua, pada setiap bangsa, pasti ada kepercayaan kepada tukang tilik. Sentiasa. Mana-mana pun ada. Mana-mana benua sekalipun, mana-mana bangsa sekalipun. Negara maju tak maju, semuanya ada kepercayaan kepada tukang tilik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni dalaman dia rapuh. Spiritual dia, rohani dia rapuh. Dia ni tak tahu benda yang mendatang. Dia memusuhi perkara yang dia tak tahu. Jadi manusia ni ada hajat kepada sesuatu yang dia percaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita, manusia ni kerana kerapuhan pada diri dia, hasil daripada keimanan dia, keyakinannya kepada Allah, akan menjadikan dia ni meletakkan kebergantungan dirinya 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Tuhan yang Maha Berkuasa, inilah Tuhan yang mengatur segala-galanya. Sebab itu kalimah tawakal ni adalah bukan sekadar tawakal berserah semata-mata, tetapi dia ada hasil daripada keimanan. Orang yang beriman mesti orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu kan, kita berada di dalam keadaan yang kita banyak benda tak tahu, khususnya perkara-perkara yang mendatang. Jadi dalam keadaan kita tak tahu perkara yang mendatang, kita berhajat pada sesuatu yang boleh menjadi penguat kepada kita, pemangkin semangat kita. Inilah namanya tawakal. Tawakal. Okey. Baik, kemudian kita lihat pada ayat nombor 12, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi ni dia kata apa? Apakah tidak kami ni bertawakal kepada Allah? Adanya istifham pada ayat nombor 12 tu adanya istifham. Istifham tu maksudnya tanda tanya, pertanyaan. Pada kalimah alla natawakkal. Apakah tidak kami ni tidak bertawakal kepada Allah? Sedangkan Allah lah yang memberi hidayah, Allah lah yang memberi petunjuk. Apakah mereka ni tak nak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Wa qad hadana subulana. Wa qad hadana subulana. Sedangkan Allah itulah yang telah menunjukkan jalan kepada kami. Dialah Allah yang tunjukkan kami ni, yang berikan kami ni hidayah, tunjukkan kami ni jalan yang betul. Okey, perhatikan dekat sini. Pada ayat nombor 12, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita ada 3 perkara. Allah nak tunjukkan kepada kita 3 perkara. Di dalam kerja dakwah,
Walaupun ayat ini merujuk pada dakwah para nabi kepada orang, pada kaumnya, tetapi satu pendekatan umum kepada kita, bila kita berdakwah, Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita, perkara pertama adalah tawakal kepada Dia. Paling penting sekali adalah tawakal kepada Allah. Kedua, kesabaran menghadapi ujian. Yang ketiganya adalah keteguhan dalam gerak kerja dakwah. Ada 3 perkara sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan. Okay? Sebab seolah-olahnya Allah Ta'ala nak buat satu Allah Ta'ala memujuk baginda Nabi. Satu lagi seolah-olahnya Allah Ta'ala nak setiap para pendakwah ni ada persediaan mental dia. Kamu bila buat kerja dakwah ni, kamu akan korban macam-macam. Dan bila kamu melakukan pengorbanan dalam hidup kamu ni, selalunya manusia ni dia mengharapkan adanya balasan. Dia mengharapkan adanya pulangan pada setiap apa yang dia korbankan. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan, kerja dakwah ini tak seperti mana yang kamu jangkakan. Persiapkan mental kamu. Dalam kerja dakwah ni banyak ujian. Dalam kerja dakwah ni banyak penentangan. Dalam kerja dakwah ni banyak penolakan. Ini adalah perkara yang menjadi lumrah. Kalau kita buat satu perbandingan, macam orang berniaga lah. Kalau kita tengok daripada luar, kita tengok orang berniaga ni syok lah. Masa dia lapang, masa dia fleksibel, kan? Orang berniaga ni untung besar, dia berniaga jadi je. Tapi orang tak tahu apa yang berlaku di balik perniagaan tu. Benda yang paling asas sekali, bila kita berniaga ni, kena tebalkan muka lah. Bila kita berniaga ni, mesti dalam keadaan perkara yang utamanya reject. Orang reject tu normal. Bila berniaga ni kena reject, normal. Jadi bila kita dah siapkan mental kita macam tu, bila kita berniaga, orang tak nak beli, kita tak jadi kecewa. Kita tak jadi terasa hati. Kita tak jadi putus asa. Sebab apa? Sebab benda tu dah jadi persiapan di dalam mental kita. Bila berniaga, orang tolak, normal. Macam itulah dalam kerja dakwah. Dalam kerja dakwah. Sebab itu Allah Ta'ala pesan pada Nabi, pada ayat 12, perkara pertama, tawakal kepada Allah. Kedua, sabar dalam ujian-ujian dakwah. Ketiga, teguh di dalam gerak kerja dakwah. Itu ayat yang ke-12 lah yang kita tengok tu. Okey, kemudian kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok pada ayat ini, bila Allah Ta'ala kata, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah, para nabi ni menjawab, apakah tidak kami ni bertawakal kepada Allah? Ini menunjukkan kepada kita, orang yang bertawakal itu adalah orang yang meletakkan kebergantungan hidupnya kepada Allah, adalah kesan daripada hidayah Allah. Kesan daripada keimanannya kepada Allah. Ini sama macam ayat yang kita bahas pada nombor 11 tadi. Siapa yang beriman kepada Allah, maka kesan keimanan itu adalah penyerahan dirinya kepada Allah. Berlaku ujian, berlaku kesulitan, berlaku kesusahan, dia akan serah diri pada Allah. Sebab itu seorang hamba ni, dia dekat dengan Allah Ta'ala ni adalah melalui doa-doa dia. Walaupun perkara-perkara yang kecil, walaupun perkara-perkara yang remeh. Datang isu je, dia angkat tangan dan dia berdoa. Sebab itu kita sebut dahulu masa dalam surah Al-Qasas kan. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita macam mana keadaan Nabi Musa AS. Setiap kali Musa AS ni nak menghadapi sesuatu ujian, setiap kali Nabi Musa ni nak buat sesuatu keputusan, Allah Ta'ala rakamkan. Setiap perkara itu, dia akan awali dengan doa. Setiap kali itu. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, daripada dia susah, lalu Nabi Musa ni, dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala tunjukkan daripada susah, akhirnya Allah memberikan ketenangan. Setelah Allah berikan ketenangan, Allah Ta'ala berikan jalan keluar pada setiap kesusahan dia. Ini kita telah lihat pada surah Al-Qasas dahulu. Tapi kata kunci dia adalah doa. Banyak kan doa yang dirakamkan oleh Allah daripada doa Nabi Musa kepada Allah. Dia susah-susah, dia bunuh orang, kan? Tak sengaja, dia ditindas. Setiap kali itu dia berdoa. Lalu dia nak keluar daripada Mesir, dia nak pergi pindah ke Madian, dia berdoa. Setiap perkara dia berdoa. Allah tunjukkan. Kerana doa tu daripada dia susah, tersepit,
Allah Ta'ala datangkan ketenangan pada dia. Lalu Allah Ta'ala berikan jalan keluar pada setiap kesusahan. Ini penyerahan lah ni. Ini tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Orang beriman, hasil dia kesan keimanan tu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Itu memang satu perkara yang kita kena imanilah. Orang yang berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kita datangkan contoh, orang mukmin ni hubungan dia dengan Allah Ta'ala ataupun kita kata bertawakal kepada Allah ni macam anak-anak kecil yang bergantung hidupnya kepada ibu dia. Kan budak-budak kalau umur dalam 3-4 tahun ni, daripada setahun sampai umur 4 tahun, 5 tahun ni, dunia anak-anak ni ibu dia lah. Dunia kepada anak-anak ni ibu dia. Betul tak? Dunia anak-anak ibu dia. Bila anak tu bangun tidur, benda apa yang pertama yang dia cari bangun tidur? Ibu kan? Ibu tak ada menangis dah. Ibu. Nanti dia nak mandi, ibu. Dia nak makan, dia lapar, ibu. Dia nak ke tandas, ibu. Apa lagi? Dia terjatuh, ibu. Dia sedih, ibu. Dia gembira, ibu. Semua pakai ibu aja. Sebab dunia dia adalah ibu dia. Itu anak-anak kecil. Begitulah sebenarnya seseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita ni, Allah. Gembira pun Allah, sedih pun Allah, kan? Kita berserah kepada dia. Itu kesan keimanan kepada Allah Ta'ala. Okey. Kemudian pada kalimah waqad hadana subulan. Waqad hadana subulan. Perkataan subulan, jalan-jalan kami itu adalah merujuk kepada jalan keimanan ataupun jalan dakwah ataupun jalan keselamatan dunia dan juga akhir. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, siapa yang berserah kepada Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan hidayahkan dengan jalan-jalan kami. Jalan apa? Jalan iman, jalan dakwah, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Itulah yang Allah Ta'ala berikan. Hidayah tu bentuk apa? Hidayah tu adalah dalam bentuk ilmu dan juga dalam bentuk taufik. Allah Ta'ala berikan kita pengetahuan, membezakan benda yang benar dan batil, dan Allah Ta'ala juga memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Okey. Baik, kemudian para Nabi kata apa? Wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Cik Syikin dah keluar, tak pasal Cik Syikin ke mana tak apalah. Ni kalau ibu yang semak Quran, cuba semak pada surah Ibrahim ayat nombor 12. Kita tengah bincang ayat nombor 12. Yang mana kata para Nabi ni wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada ucapan para Nabi ni, kami ni sungguh-sungguh bersabar terhadap gangguan-gangguan kamu yang kamu lakukan kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Okay, jadi kami ni betul-betul sabar. Sabarnya kami ni bukan sabar yang hanya bertahan saja. Sabar dekat sini adalah sabar yang mereka masih lagi konsisten melaksanakan kerja-kerja dakwah. Ada orang dia sabar dalam bentuk pasif kan. Apalah kita diam je lah. Dia diam tu sampai membiarkan kebatilan tu terzahir. Dia punya sabar tu, diam tu sampai membiarkan kezaliman tu berlaku ke atas diri dia. Kan selalu kita tengok, kalau tengok drama ke movie ke, nak tunjukkan watak tu baik, sampai orang buat jahat pun dia diam. Apalah, kita maafkan je lah. Itu bukan baik sebenarnya. Kalau macam tu, dia lurus bendul. Orang baik tak macam tu. Kalau kita kembali kepada sirah Nabi, kita nampak. Kalau perkara tu salah, salah. Kalau perkara tu betul, betul. Tindakan Nabi. Kalau benda tu salah, Nabi akan tegakkan kebenaran. Nabi tak akan berdiam. Tapi kita pula terbalik kan. Bila nak tunjukkan watak baik tu, walaupun orang buli kita, orang tindah kita, senyap. Nak tunjuk baik. Saya salah kan? Bukan macam tu kan. Jadi sabar dekat sini bukannya sabar berdiam. Bukan sabar dalam bentuk pasif. Tapi sabar dalam bentuk aktif. Kita bersabar, tapi dalam masa sama kita masih lagi buat kerja dakwah secara konsisten. Walaupun dia cela kita,
Kita tak pukul dia, kita tak paksa dia, kita tak torture dia, kita tak hina dia. Tapi kerja dakwah jalan tak? Jalan. Ha. Masih lagi tegakkan kebenaran. Kalau dia minta maaf, saya maafkan dia. Macam tu. Itu barunya sabar. Sabar tu kita kawal diri kita. Kita kawal diri kita. Bukan sabar tu berdiam dan membiarkan kemaksiatan berlaku. Bukan macam tu. Jadi, perkataan sabar dekat sini bukan sabar yang tak apalah. Saya nak cakap macam mana dah tak ada apa-apa, diam je lah, biar je lah. Ikutlah. Salah tuan-tuan, bukan macam tu. Sabar tu masih lagi terus dalam buat kerja dakwah. Buat kerja dakwah. Tegakkan kebenaran. Cuma kita kawal diri kita, saya tak pernah benci dia, saya tak pernah marah dia. Saya tak akan torture dia. Kalau dia cakap betul, saya terima. Kalau dia cakap salah, saya betulkan dia. Itu sabar. Okey. Kemudian, di hujung tu sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan sesungguhnya kepada Allah sahajalah orang yang bertawakal itu berserah diri. Sama juga Okey, baik. Sekarang kita pergi ayat nombor 13. Okey, pada ayat nombor 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina." Tengok. Ayat nombor 13 kata Allah Subhanahu wa taala, bila para rasul tu jawab dengan jawapan macam tu, walaupun bila dia menyampaikan tauhid, orang-orang musyrik kata apa? Kami tak percaya Tuhan. Ada yang percaya Tuhan, kami tak percaya Tuhan tu Allah. Maka para nabi ni datangkan pembuktian secara saintifik. Macam mana nak membuktikan Allah tu wujud. Kemudian bila mereka dah tak ada hujah nak menafikan kewujudan Tuhan, mereka mendustakanlah pula yang para nabi ni adalah seorang nabi, seorang rasul. Kamu ni bukan rasul, kamu ni kan manusia macam kami. Para rasul pun datangkan hujah, tunjukkan bukti, datangkanlah rasional. Kenapa para nabi itu didatangkan daripada kalangan para manusia. Okey. Kemudian bila mereka mati hujah juga lepas tu, bila dah mati hujah macam tu, sekali lagi orang-orang musyrikin kata apa? Allah Taala rakam dalam ayat 13. Wa qala allazina kafaru. Dan kata orang-orang kafir li rusulihim kepada para rasul mereka, la nukhrijannakum min ardina la ta'udunna fi millatina. Tengok Allah Taala tunjuk. La nukhrijannakum. Perhatikan perkataan la nukhrijannakum tu ada huruf lam. Lam muwatta' lil qasam nama dia. La nukhrijannakum tu ada lam muwatta' lil qasam. Dan perkataan la nukhrijanna, nun tu ada sabdu. Samalah dengan perkataan la ta'udunna. Ada huruf lam dan nun tu bersabdu. La nukhrijannakum. La nukhrijan tu ada huruf lam, ada nun bersabdu. La ta'udunna ada huruf lam, ada nun bersabdu. Di situ sebenarnya menunjukkan kepada kita mereka ni seolah-olahnya mentakkidkan, menegaskan. Ataupun dalam konteks ini sebenarnya mereka mengugut para nabi. Mengugut para nabi. Bila para nabi ni berhujah dengan mereka, dia nafikan Allah, para nabi datangkan hujah tentang bukti kewujudan Allah. Mereka dustakan Rasul, menafikan Rasul ni kalangan manusia. Para nabi ni jelaskan kenapa daripada kalangan manusia. Bila para musyrikin ni hilang hujah, dia tak mampu berhujah, maka tengok apa yang mereka buat, iaitu mereka datangkan ugutan. La nukhrijannakum min ardina. Hei para rasul, kami akan pastikan kami akan keluarkan kamu daripada negeri kami. Ataupun la ta'udunna fi millatina, ataupun kamu wahai para rasul akan kembali kepada agama kami. Nampak tak? Kalau kita tengok pattern ni sama je. Dulu masa kita bincang kisah Musa dengan Firaun, macam tu juga. Bila Musa AS menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran dengan fakta-fakta dia, apa ucapan daripada Firaun? Firaun tak mampu datangkan fakta. Aku Tuhan. Apa fakta aku Tuhan? Bla 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 bla. Tak ada. Tapi yang kata Firaun,
Ya Haman. Firaun panggil Haman, menteri dia. Wahai Haman, tolong aku, iaitu binakan satu menara. Binakan satu menara yang tinggi. Aku nak panjat, aku nak tengok Tuhan Musa di langit. Tengok. Firaun ni dia tak mampu datangkan fakta. Dia tak dapat datangkan bukti. Tapi apa yang dia buat? Iaitu dia menyindir-nyindir Nabi Musa alaihissalam. Orang yang kalau kita nak tahu dia betul atau tidak, bila kita berhujah dengan dia, dia boleh datangkan data. Dia boleh datangkan fakta. Dia boleh datangkan dalil. Saya cakap ni bukan atas emosi saya. Saya datang, ni bla 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 bla. Kita cakap lah apa pun kat dia. Kita kutuk lah dia pun. Dia pun datang. Ni saya cakap ni, ni panduan dia. Ni rujukan dia. Sekian, 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 sekian. Ini namanya kebenaran. Walaupun seseorang itu, dia cakap tu dalam keadaan mungkin tak berapa sedap nak didengar. Contohlah, tak berapa sedap nak didengar. Dia tak ada teknik pemidato, contoh. Tapi melihat kebenaran bukan dari sudut cara dia berhujah. Tapi dilihat dari sudut fakta-fakta yang dia bawa. Sebab kalau kita nak membandingkan orang yang pandai berpidato tu adalah sebagai kebenaran, maka sebab itu Allah datangkan kisah Musa. Musa AS berada di pihak yang benar. Tapi Musa AS dari sudut penyampaian dia mengalami kesukaran kan. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli kan. Nabi Musa sini berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala ni meleraikan simpulan lidahnya supaya dia ni boleh bertutur dengan jelas. Okey, samalah dengan kisah ni. Bila para rasul ni berdakwah, didustakan, dia berdakwah dengan hujah. Dustakan lagi sekali tentang kerasulan, datangkan dengan hujah. Last sekali apa hujah daripada orang musyrikin? Tak ada hujah dah. Tapi dia datangkan ugutan. La nukhrijannakum min ardina. Kami akan keluarkan kamu, halau kamu daripada negeri kami. Ataupun la ta'udunna fi millatina. Ataupun kamu kena pastikan kembali balik kepada agama kami. Tengok, tu ugutan. Dia tak datang dengan hujah. Okey? Ini adalah pattern yang sama. Pihak kebenaran dengan pihak yang batil. Ni tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu ayah boleh tengok di mana-mana tempat. Ni adalah sebagai satu filter kepada kita. Bila kita nak tahu satu hujah tu, tengok hujah orang tu. Jangan tengok cara penyampaian dia tu. Sebab itu skill lah, itu skill kan. Tapi tengok pada hujah-hujah dia. Betul ke tidak? Okey. Lalu Allah kata apa? Fa'auha ilaihim rabbuhum lahnuhlikanna zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Taala wahyukan kepada para rasulnya, lanuhlikanna zalimin. Sesungguhnya kami akan membinasakan orang-orang yang zalim. Okay, cuba tengok perkataan lahnuhlikanna. Ada sekali lagi lam muwatta' lil qasam tu. Ada huruf lam dengan huruf nun. Lanuhlikanna zalimin. Perhatikan kalimah lanuhlikanna. Ada huruf lam, ada huruf nun bersabdu. Okey. Ini adalah berbentuk penegasan. Allah Ta'ala sendiri berjanji. Allah Ta'ala sendiri menegaskan. Siapa yang zalim, Allah binasakan. Ini ayat ini Allah Ta'ala jamin lah. Siapa yang zalim, Allah Ta'ala akan binasakan. Okey, jaminan Allah Ta'ala. Siapa yang buat kejahatan, siapa yang buat maksiat, siapa yang buat kezaliman, Allah binasakan. Jadi bagi orang mukmin, ayat ini adalah satu peringatan kepada kita. Kalau kita berada di pihak yang salah, di pihak yang batil, tolong jangan tegakkan benang yang basah. Tolong. Jangan tegakkan benang yang basah. Semata-mata kita nak jaga air muka kita, kita nak jaga maruah diri kita. Kita dah buat salah ni, kita duk pertahan-pertahankan. Jangan. Sebab Allah Ta'ala sendiri menegaskan siapa yang melakukan kezaliman, keburukan, Allah Ta'ala sendiri akan binasa. Okey, sebab itu kisah sebelum ni, ayat-ayat sebelum ni, Allah dah sebutlah tentang umat-umat Nabi yang terdahulu yang telah Allah binasakan kan. Tujuan dia adalah untuk tunjukkan dia bukan ancaman kosong, tetapi setiap ancaman ini telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Okey, benda ni dah ada bukti dah. Setiap kali berlakunya kezaliman, memang Allah Ta'ala binasakan. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Wala nuskinannakumul maut.
minta maaf. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri itu selepas mereka. Ha. Lagi sekali Allah gunakan kalimah lanuskinannakum. Ha. Lanuskinanna. Ada huruf lam, ada nun bersabdu tu. Nampak tak? Orang yang melakukan kezaliman, Allah Subhanahu wa taala ancam dia dengan kebinasaan. Orang yang melakukan dengan kebenaran, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang benar-benar melakukan sesuatu untuk menegakkan kebenaran, Allah sendiri jamin. Walanuskinannakum. Lam dengan huruf nun bersabdu tu. Allah jamin Allah Ta'ala akan kekalkan mereka, tempatkan mereka di bumi itu, di negeri itu selepas musuh-musuh ni Allah Ta'ala kalahkan. Nampak tu? Walanuskinannakum. Lanuhlikanna, Allah binasakan pada orang yang zalim. Lanuskinannakum, Allah Ta'ala akan tempatkan pada orang yang melakukan kebenaran. Maksudnya siapa yang zalim, Allah kalahkan. Siapa yang berada di pihak kebenaran, Allah akan menangkan. Jadi sebab itu, orang mukmin dia mesti konsisten di atas kebenaran. Mesti. Konsisten di atas kebenaran. Selagi mana kita berada di atas jalan kebenaran, selagi itulah pertolongan Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Jangan kita gelong lah. Jangan duk susahlah kita ni buat kerja ni tak diterima. Kita guna sikit lah. Habis lah kan. Ni isu yang sekarang ni lah. Kita boleh tengok isu sekarang ni. Orang jajah isu kan. Semua berkait dengan isu zakat ni lah. Isu zakat ni. Susah nak cakap kan? Susah nak cakap. Itulah kalau berlakunya penyelewengan sebagainya ni benda yang menjadi peringatan kepada kita. Benda yang batil ni pasti akan terbongkar juga. Pasti akan dikalahkan juga. Siapa yang berada ke mana pasti akan Allah Ta'ala bantu. Yelah, orang yang bayar zakat ni kita tak tahu kan. Bayar zakat ni, matlamat zakat adalah untuk membantu, memberi manfaat kepada orang yang memerlukan, asnaf-asnaf yang memerlukan. Allah Ta'ala tegaskan siapa golongan asnaf ni. Tetapi sekarang ni, walaupun dia kata, ni apa, saya amil, saya ada hak, saya collect banyak macam ni, saya dapatlah komisen banyak macam ni. Kita tengok balik kita punya niat tadi tu. Tujuan zakat ni adalah untuk memberi manfaat kepada orang. Tapi sekarang ni, awak collect banyak, betul. Awak collect banyak. Sekarang ni, awak untung seorang-seorang banyak. Bahaya tu. Susah nak cakap. 100 juta kan? Ratusan juta. Kalau kita tengok dekat media sosial ni, saya ada tengok ada seorang lelaki Kelantan ni, dipanggil Abih Ha ke Abih Hair, tak ingat lah sebutan dia. Dia selalu bantu orang gelandangan. Sedih tengok orang gelandangan ni. Kesian dengan kesusahan dia, kemiskinan dia. Tanya solat tak solat, kerja tak kerja, tak ada tempat tinggal. Kesian, sangat kesian. Jadi dia dibantu. Tapi bila dia bantu tu kadang-kadang sebab orang ni dah biasa hidup miskin kan. Dia jenis tak macam tak appreciate bantuan-bantuan yang diberikan. Bahkan dia nampak bantuan tu macam tak apa, kita susah pun orang bantu kita. Tak apa, kita susah pun ada orang tolong kita. Macam dulu kan PMP, saya minta masuk PMP dulu kita ada buat apa nama tu, bakul Ramadan kan, bakul Ramadan. Ada 2 tahun kot, 2 tahun PMP ada bagi berapa banyak bakul dekat tempat saya ni untuk saya agihkan kepada asnaf. Kita ni dah war-warkan supaya asnaf datang. Asnaf datang. Mereka ni satu pattern lah. Saya bukan nak salahkan, tak salahkan. Tapi ada satu pattern. Mereka ni takkan datang. Mereka ni takkan datang. Tak. Dia takkan datang sebab dia tahu kalau dia tak datang, kita akan datang ke rumah dia, akan serahkan kepada dia. Jadi dia memang tak keluar rumah, dia duduk je. Memang dia tunggu je.
kita ni lah pergilah dapatkan maklumat dia, dapatkan alamat dia. Tahun pertama tu susah lah sikit sebab saya tak biasa lagi kan. Jadi kita dapatkan maklumat daripada ketua kampung, pergi satu-satu rumah, tanya bukan rumah ni, rumah belakang. Sebab tanah-tanah lot semua tak ada nombor rumah kan. Pergi sana, pergi sini. Oi, susah nak buat. Kita panggil lah, buatlah program. Dia tak datang. Dia tak datang. Dia takkan datang. Sebab dia tahu kita akan datang kat dia. Itu satu sifat dia lah. Sifat macam tu kan. Eh, itulah sebenarnya ke, kepentingan kenapa ada zakat ni. Sebab kita nak bangunkan masyarakat ni. Masyarakat yang hidup macam ni. Dia dah rasa selesa. Tak apa, kita tak usah pun tak apa. Ada orang tolong kita. Yang itu nak bantu. Tapi itulah. Ada duit tu. Ada orang gunakan untuk kepentingan peribadi. Salah. Okay. Sangat bermasalah. Kalaulah itu mungkin kita saya susah, saya yang collect, saya dapat keuntungan upah saya ni. Atas nama takwa tu, sepatutnya kita tak ambil lah. Ambil sekadarnya lah atas keperluan kita. Lebihan-lebihan tu, beri terus manfaat kepada orang lain. Cuba kira lah yang kata juta tu, berapa banyak keluarga yang boleh dibantu. Banyak sepatutnya. Boleh fikir-fikir, ya Allah banyak. Banyak sedih tengok. Okey, baik. Tengok Allah Ta'ala sebut lagi. Siapa yang melakukan kezaliman, Allah Ta'ala akan binasakan, Allah ancam. Sebab tu Allah letakkan huruf lam tadi, lam muwattid qasam. Dan siapa yang betul-betul takutkan Allah, beriman kepada Allah, Allah Ta'ala jamin Allah Ta'ala akan kekalkan mereka. Allah Ta'ala akan bantukan mereka. Allah Ta'ala akan menangkan mereka. Sebab itu, tengok ayat nombor 14 tu Allah kata apa? Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah Taala akan bantu ni, yang akan kekalkan mereka di negeri itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang yang beriman. Orang yang batil Allah Taala binasakan, orang yang hak Allah Taala akan menangkan. Okey. Saya lupa nak sebut ayat nombor 13 tadi. Ayat 13 tadi selain daripada pattern hujah, mereka tak datangkan hujah. Bila setiap para nabi ni menjawab hujah-hujah mereka, last sekali pihak-pihak yang batin ni tak datangkan hujah, tetapi dia datangkan dengan ugutan. Kalau yang ada kuasa, dia ugut dengan kuasa. Kita halau kamu daripada tempat ni, kami tangkap kamu, macam-macam lah kan. Satu lagi kita boleh nampak, para nabi bila mereka berdakwah, mereka dakwah dengan bil hikmah. Bila sebut hikmah ni, dia tak semestinya berlembut. Bil hikmah maksudnya mengikut kesesuaian, kebijaksanaan. Tengok kepada madu'u, audiens. Kalau audiens tu gunakan pendekatan yang begini, maka para pendakwah gunakan pendekatan begini. Kalau madu'u tu gunakan pendekatan yang begini, kita akan guna pendekatan. Maksudnya pendekatan tu dia fleksibel. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Tetapi kita boleh tengok, orang-orang yang batil, bila para pendakwah ni, para rasul ni dakwah dengan lemah lembut, jawab hujah dia, bukan tak layan. Layan. Setiap kali persoalan timbul, dia jawab. Last sekali tengok, dia bukan sekadar ugutan, bahkan dia respon dengan bahasa yang kasar. Caranya, aku akan halang kau keluar dari negeri ni, ataupun kau nak kembali. Dia macam tu lah, bagi kata dua kan. Maksudnya kasar lah. Dan kita boleh tengok, kalau kita boleh huraikan ayat ni dari satu sudut, contohnya sudut psikologi, kita boleh tengok Allah Ta'ala rakamkan macam mana orang yang benar dengan orang yang batil. Cara dia respon tak sama. Sebab apa? Sebab kebenaran tu berada di dalam hati kita kan. Kalau kita rasa kita benar, kita pegang dengan kebenaran, kita akan tak rasa bimbang. Kita tak akan rasa takut. Kita akan berhujah dengan rasa benar kita. Tapi orang yang berada dalam kebatilan, dia sentiasa berlawanan tu. Dia rasa berlawanan. Jadi bila dia rasa ditekan-tekan tu yang buatkan dia rasa marah. Itulah sebab dia punya respon dia pun kita nampak macam marah. Ini kalau kita tengok dari sudut yang lebih umum lah. Lebih umum. Okey, baik. Sekarang kita tengok pada ayat nombor 15. Pada ayat 15, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memohon kemenangan ke atas musuh-musuh mereka, dan binasalah ke semua orang yang melakukan ke, ke apa? Uh, yang macam mana nak kata ni? Perkataan okey, Jabbarin ni kan sifat Allah Taala ya, yang melakukan kesombongan, dan anid, dan yang melakukan kedegilan. Okey, perhatikan kalimat istaftahu. Istaftahu ni dia datang daripada kalimah fataha, menang, daripada kalimah buka, buka. Fataha ni boleh digunakan kalimah membuka, boleh juga digunakan kalimah kemenangan. Sebab itu kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan. Dan Allah datangkan kemenangan. Al-Fatah tu kemenangan. Datang pertolongan Allah, datanglah kemenangan. Al-Fatah ni maksudnya buka kan? Miftah kita sebut kan? Miftah, kunci, alat pembuka. Kenapa disebut Fatah ni kemenangan? Sebab agama ni dia tak sama dengan agama yang lain. Agama ni Allah Ta'ala izinkan perang. Tapi tujuan perang tu bukan untuk kezaliman, bukan untuk penindasan, bukan untuk bolot harta-harta negara lain, tidak. Tapi Islam ni dia berperang adalah untuk membuka daripada kegelapan kejahilan sesuatu dari masyarakat negara tu kepada cahaya hidayah daripada Allah Ta'ala. Daripada belenggu jahiliyah kepada ketamadunan. Itu Islam punya misi dia. Bila kita datang ni, kita kalahkan musuh ni bukan untuk tindas dia, bukan untuk zalimi dia, bukan untuk lakukan keburukan pada mereka, tak. Tetapi Islam datang ni adalah untuk membuka. Sebab itu daripada mana-mana buku-buku sejarah dunia yang pernah kita baca, walaupun Islam ni dah pegang 2/3 dunia, belum ada lagi kenyataan daripada mana-mana tokoh sejarah mengatakan Islam ini adalah sebagai penjajah. Tak ada. Kita takkan jumpa pun. Walaupun Islam dah tawan 2/3 dunia, Islam dah memimpin 2/3 dunia, kita takkan dengar ada pakar-pakar sejarah dunia panggil Islam ini penjajah. Tak ada. Berbeza dengan perkataan British, Jepun, kan, Belanda, Portugal, berbeza kan. Tapi tidak kepada Islam. Tidak. Sebab Islam datang tu adalah dengan membawa petunjuk, membawa ilmu, membawa ketamadunan. Macam yang kita belajar sejarah Andalus kan. Ada Puan Nur Huda kan, kita pergi ke Andalus. Macam mana Tariq bin Ziyad boleh masuk ke Andalus? Dia datang tu adalah dengan arahan daripada siapa nama tu? Seorang gubernur daripada Afrika yang bernama Musa kan. Namanya Musa. Dia bagi arahan. Kenapa Musa boleh hantar Tariq bin Ziyad pergi bawa tentera masuk ke Sepanyol, ke Iberia tu? Adalah kerana atas pelawaan sendiri. Pelawaan orang-orang yang duduk di semenanjung Iberia tu. Maksudnya orang-orang yang duduk di Sepanyol waktu itu. Khususnya daripada kalangan Yahudi, daripada kalangan Nasrani. Mereka ditindas oleh kerajaan Visigoth. Kan sebelum kerajaan Andalus, kerajaan Visigoth. Mereka tu ditindas. Jadi mereka tak tahan. Dan mereka tahu Islam ni memimpin dengan adil. Hantar surat kepada Musa. Musa yang jadi gubernur di Afrika, duduk di Maghribi tak salah saya. Hantar surat. Jadi Musa ni datang. Mula-mula dia hantar, siapa nama tu? Siapa nama dia, lupa dah. Tarif Ibnu Malik. Dia hantar Tarif Ibnu Malik pergi tengok buat siasatan. Hantar-hantar riki-riki betul. Mereka ni orang-orang Yahudi Nasrani ditindas di Sepanyol ketika itu. Jadi terus hantar Tariq bin Ziyad. Sebab itu bila Tariq bin Ziyad dia masuk, dia mara dan dia menang. Sebab dia datang tu disambut oleh orang-orang tempatan. Dia bukan berlawan orang tempatan, dia disambut oleh orang-orang tempatan. Sebab Islam datang ni bukan menjajah. Islam datang ni bukan untuk bolot kekayaan sesuatu negara, tidak. Islam datang ni adalah membawa pembukaan. Sebab itu kalau dalam kitab-kitab Arab, bila disebut tentera Islam ni dia membuka, dia datang, dia menang tawan satu wilayah, dia tak sebut tawan, disebut sebagai al-futuhat, disebut dalam bentuk jamak, kalimah al-fatah tu, pembukaan.
Nabi SAW duduk di kota Madinah. Tapi bila Nabi SAW tawan kota Mekah, kita sebut peristiwa Fathu Mekah. Pembukaan kota Mekah. Digunakan kalimah pembukaan. Jadi kat sini disebut wastaftahu. Mereka memohon pertolongan Allah atau memohon kemenangan daripada Allah Ta'ala. Memohon kemenangan daripada Allah. Wa khaba kullu jabbarin anid. Supaya mereka ni dapat kalahkan musuh-musuh Allah yang sombong ini dan yang sangat degil daripada dakwah. Sebab itu Nabi SAW, kalau tengok dalam peperangan Badar, kita boleh tengok baginda Nabi ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Badar. Sehingga kan kata Ali bin Abi Talib, pada malam peristiwa Badar tu, semua antara kami ni tidur nyenyak pada malam tu. Ini salah satu daripada tentera Allah dalam peristiwa Badar kan. Kalau tengok dalam surah Al-Anfal, Allah Ta'ala ada cerita tentang para sahabat Nabi SAW yang tertidur pada malam peperangan Badar. Tapi kata Ali bin Abi Talib, di waktu malam tu dia terjaga dan dia melihat baginda Nabi SAW tak tidur pada malam tu, dan Nabi SAW sendiri berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemenangan. Dan salah satu doa Nabi yang masyhur dalam peristiwa Badar tu, iaitu Nabi mengangkat tangan dan Nabi kata apa? Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada tentera ini yang engkau janjikan. Kalaulah tentera ini kalah, maka tak adalah Islam selepas ni. Nabi sebut macam tu. Bukanlah Nabi ugut, tapi sebenarnya perkataan tu nak bagi tahu betul-betul dalam keadaan kritikal. Umat ketika kritikal. Sebab yang betul-betul berjuang ke agama ni lah kami lah ni. Kalau kami kalah dalam pasukan ni, siapa lagi yang nak menyampaikan? Itu nak tunjuk kritikal. Itulah antara ayat yang merakamkan tentang doa-doa baginda Nabi SAW. Jadi itu yang Allah Ta'ala sebut pada ayat inilah. Mereka memohon kemenangan kepada Allah untuk mengalahkan musuh. Okey, baik. Masuk ayat 16. Sebagai pengakhiran kita pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min waraihi. Kat sini ditulis di belakangnya. Wara' ni memang belakang. Tapi wara' di dalam konteks ayat ini adalah di hadapan. Di hadapan. Di hadapan orang-orang yang sombong ini. Di hadapan orang-orang yang degil dengan tauhid ini, yang tak nak terima kebenaran daripada Rasul ni. Allah Ta'ala kata min waraihi. Di hadapan mereka, iaitu kehidupan akhirat mereka yang mereka akan tempuhi selepas ni. Jahannam. Adanya neraka Jahannam. Matinya mereka ni, neraka Jahannam lah untuk mereka. Dan Allah Ta'ala sebutkan azab yang ditimpakan kepada mereka itu nanti adalah wa yusqa mimma in sadid, iaitu datangnya daripada air yang sadid. Sadid ni dia adalah air yang dingin. Sadid ni adalah merujuk kepada air yang dingin. Nanti pada minggu hadapan kita tengok sedikit daripada surah Sad. Ada beberapa dalil yang Allah Ta'ala sebutkan, antaranya tentang minuman ahli neraka. Dalam neraka ni kata Allah Ta'ala, ada dua jenis minuman. Namanya hamimin wa ghassaq. Ada minuman yang menggelegak, hamim, air panas yang menggelegak, yang kalau diletakkan di mulut akan membakar wajah penghuni neraka. Ada satu lagi minuman, namanya ghassaq. Ghassaq ni adalah minuman yang terlalu dingin, yang tak boleh diminum. Terlalu sejuk, tak boleh minum. Jadi kalau disebut sadid, sadid ni adalah datang daripada air yang dingin. Sadid ni datang daripada air yang dingin. Dan sadid ni para ulama membahaskan dia adalah air yang datang daripada cairan lemak dan daging penghuni neraka. Kalau tengok Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dia lebih spesifik lagi lah. Dia kata ia adalah darah dan juga nanah daripada penghuni neraka. Jadi bila mereka ni diazab, dibakar, diseksa dalam neraka tu, cairan-cairan lemak-lemak mereka, daging-daging penghuni neraka ni, termasuklah darah dan juga nanah mereka itu akan diambil, dan itulah yang akan jadi minuman kepada penghuni-penghuni neraka. Sadid. Sadid. Dia adalah minuman yang dingin. Sehingga kan ada satu hadis Nabi SAW sebut,
yuqarrabu ilaihi fayataqarruhu fa idza dana minhu syawiyya wajhah wa waqa'at farwatu ra'sihi fa idza syaribahu qatta'a am'a'ahu hatta yakhruju min duburi. Kata Nabi SAW, kalau sadiq ni didekatkan pada wajah mereka ni, mereka akan rasa jijik. Jijik. Dengan bau dia, dengan keadaannya, kita kat dunia ni sebut nanah dengan darah yang kita boleh bayangkan tu, minum lah. Minum lah. Tak lalu kita. Takut kita kan. Penuh dengan penyakit, kuman, apa macam-macam lah dalam tu kan. Tengok dengan bau yang hanyirnya kan. Jadi Nabi kata kalau dibawakan ke depan wajah mereka, mereka akan dalam keadaan yang apa? Yang jijik. Dan bila minuman tu didekatkan kepada mereka, maka akan terbakarlah wajah mereka dan mengelupaslah kepala mereka, kulit kepala mereka. Dan apabila mereka minum air itu, sadid ini, maka akan terputus usus-usus mereka dan akan keluar melalui dubur-dubur mereka. Sadid. Sadid. Satu minuman yang menjadi azab kepada penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya berhenti di kat sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Lepas ni kita akan jumpa pula, iaitu azab yang Allah Ta'ala sebut di dalam neraka, ucapan-ucapan penghuni-penghuni neraka, dan yang lebih pilunya ada ucapan-ucapan daripada syaitan di dalam neraka. Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah ini. Jadi ia menjadi pelajaran kepada kita lah, yang kat dunia ni orang-orang yang batil nampak macam kuat sangat, tapi Allah Ta'ala rakamkan dalam surah ini, mereka tu lah orang yang paling menyesal sekali di hari akhir. Di dunia mereka rasa paling bangga sekali, mereka rasa paling hebat sekali, tapi di hari akhirat mereka lah yang paling menyesal dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia. Okey? Baik, jadi saya berhenti di sini, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.